Apakah perbezaan di antara pendapat dan fakta? Saban hari kita memberikan pendapat atau pandangan mengenai isu-isu semasa dalam media sosial. Pendapat boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi apabila kita memberi reaksi kepada pendapat seseorang, kita boleh bersetuju atau tidak bersetuju. Kita boleh terima atau tolak kerana pendapat boleh jadi betul, boleh jadi salah. Manakala fakta adalah pendapat yang telah dibuktikan benar dengan bukti-bukti, keterangan, kajian-kajian, data, statistik dan sebagainya. Jadi apabila kita memberi reaksi kepada fakta yang diberikan oleh seseorang, kita hanya ada satu pilihan, iaitu kita kena terima fakta tersebut kerana fakta merupakan satu kebenaran. Atau kalau kita tidak suka, tidak mengapa. Tetapi jangan sekali-sekali kita menolak atau menafikan fakta tersebut. Fikir-fikirkanlah.